Kalau perut hang macam ni, sebenarnya hang tak gemuk pun. Tapi, besar kemungkinan usus hang yang kotor. Kotor macam-macam boleh jadi. Perut rasa kembung, senak dan tak selesa. Nampak berotot, air muka pun nampak tak segar. Dan jadi cepat lesu, nak bergerak pun rasa berat. Yang paling ramai tak sedar, jerawat pun mula naik. Sebab usus tak bersih. Dan benda ni semua boleh jadi sebab usus tak lawas. Najis lama masih tersimpan dalam badan, penuh angin, penuh toksin. Sebab tu hang rasa berat je walaupun hang tak makan banyak. Paling ketara sekali, tidur cukup pun hang masih rasa penat. Tidur 8 ke 9 jam pun bila bangun masih rasa lemau dan tak ada tenaga. Sebab apa? Sistem dalam badan tengah tersumbat. Menurut kajian, lebih pada 90% masalah dalaman berkaitan dengan usus. Jadi, kalau korang nak cepat sihat, cergas dan buang semua simpanan dalam tu, cara paling mudah ialah amalkan prebiotik. Inilah prebiotik lendir raja, bukan sebarang prebiotik. Yang ni special sebab ada gabungan prebiotik dan probiotik dalam lendir raja. Gabungan ini bantu bersihkan usus, buang najis lama yang tersekat, redakan rasa kembung perut, rasa lebih bertenaga dan paling penting tidur lebih lena dan nyenyak. Kalau hang dah lama rasa kembung perut, emosi tak stabil, berat susah turun, jerawat naik tanpa sebab, hampa boleh ikhtiar dengan lendir raja ni. Boleh baca dulu dan tengok testimoni di beg kuning di bawah. Dan mula bersihkan usus dalaman hampa.